Nak buat macam mana dah, dia parti lain, aku parti lain. Kalau aku puji dia, aku tak walak lah dengan parti aku. Mana boleh, Tam? Tam, aku nak tanya hang ni. Anuat ni kata nak lawan rasuah lah bagai, tak nampak apa pun, sembang kuat je Anuat ni. Pak Dollah ni biar betul. Pak Dollah pergi mana selama ni yang SPRM tangkap merata? Pakat kena habis dah semenjak PMX naik ni. Takkan tak tahu. Sejak kerajaan Madani memerintah, kes tangkapan SPRM meningkat tiap tahun, Pak Dollah. 2023 peningkatan 25%. Di bawah PMX, Jerung ke Bilis ke, tak kira siapa, semua kena Pak Dollah. Orang atas ke orang bawah ke, kalau buat salah kena tanggung lah. Pak Dollah tengoklah yang pegawai tinggi tentera pun kena. Berapa ramai kena dah. Tu bukan ikan bilis tu. Zaman PN dulu tak ada hari lah nak jadi macam tu. Yang terbaru ni Pak Dollah, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Isa Samad pun kena dah penjara 6 tahun. Tak nampak lagi ke? Betul-betul. Bab ni aku setujulah. Rasuah ni memang kena banteras. Dah tu memang kerja PM. Tak ada special pun lah. Alah, dia pusing pikat tak ada special pula dah. Ish lah, keras sungguh hati Pak Dollah ni. Sampai kebaikan yang PMX buat pun tak mau terima kenyataan. Nak buat macam mana dah, dia parti lain, aku parti lain. Kalau aku puji dia, aku tak walak lah dengan parti aku. Mana boleh, Tam? Hai. Pak Dollah ni fikiran jumut sangat dah. Berubahlah Pak Dollah sebelum terlambat.